Usaha dah banyak, kenapa rezeki masih sedikit? Bangun awal, bekerja keras, buat bisnes sana sini. Tapi duit tetap tak cukup. Kenapa? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Uthman Haji Sulaiman. Selamat datang ke Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Saya faham, penat, frust, down, rasa nak give up. Okey, anda cuba cek 3 benda ni dulu. Pertama, berkat. Bukan banyak ke sikit, tapi berkat ke tidak? Duit 10K tapi dari sumber yang haram. Banyak hutang. Habis cepat. Duit 3K je tapi halal. Cukup. Itulah berkat. Kedua, cara. Allah berfirman, berusahalah. Tapi cara kena betul. Ada tak solat, sedekah dan jaga amanah? Kalau pintu langit kita tutup, macam mana rezeki nak turun masuk? Yang ketiga, pujian. Kadang Allah bagi sikit je dulu. Dia nak tengok kita redakah, mengeluhkah? Bila kita lulus ujian sikit, baru Allah bagi banyak. Sebab Allah nak bagi kita mampu jaga rezeki itu. Jadi, jangan bandingkan usaha kita dengan hasil orang. Bandingkan niat kita dengan reda kita. Teruskan usaha. Niat dan cara kena betul. Jaga berkat. InsyaAllah satu hari nanti Allah akan lapang dan luaskan rezeki kita. Itulah hasil kesabaran kita selama ini. Siapa rasa macam ini sekarang? Komen saya. Kita kuat sama-sama. Share untuk kuatkan orang lain juga. Panduan untuk mula langkah pertama dan info lanjut ada dikongsikan pada link di bio profil saya. Follow untuk siri Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Semoga video ini beri semangat dan bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Wassalam.